Untuk mula simpan emas tu, ramai yang beranggapan sidak tu perlu tunggu harga turun ataupun ada modal yang besar. Sebenarnya, dengan akaun emas gap ataupun gold accumulation program, tuan-puan boleh mula simpan emas mengikut bajet tuan-puan, bukan mengikut harga pasaran. Gap tu membolehkan tuan-puan beli emas serendah RM100 saja tanpa perlu fikir berapa gram ataupun berapa harga semasa. Setiap kali tuan-puan tambah simpanan, sistem akan menukarkan nilai gaji tuan-puan kepada berat emas dan direkodkan ke dalam akaun emas yang patuh syariah. Keuntungan sebenar simpanan emas tu bukan pada beli emas dengan harga termurah, tetapi pada konsistensi mengumpul gram demi gram, bulan demi bulan. Itulah strategi yang dipakai oleh ramai penyimpan emas yang berjaya. Tanpa sedar, simpanan sidak tu membesar jadi ratusan gram, bahkan kilogram emas. Mun tuan-puan masih menunggu harga terendah untuk bermula, tuan-puan mungkin akan terus menunggu dan terlepas peluang. Dengan gap tu, tuan-puan boleh mula hari tu walaupun dengan bajet yang kecil. Mulakan langkah pertama tuan-puan, beli emas mengikut bajet, bukan mengikut harga. Nak mula-mula bawa emas, tuan-puan boleh follow kami, lepas isikan detail di back dulu di bawah. InsyaAllah kami akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.